Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan jalan takwa itu ialah tinggalkanlah. Jadi jangan menuntut lagi sakit-sakit riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar-benar kamu orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama. Dan insya-Allah tengah hari ini kita akan menyambung perbincangan kita pada pokok yang ke-38, bermula daripada ayat 275. Dalam perbincangan kita lepas dua sesi yang lepas, ialah kita membincangkan berkenaan dengan hukum kewajipan mengeluarkan zakat di atas harta-harta yang baik, dan Allah Ta'ala menceritakan juga kelebihan ilmu yang berguna kepada manusia. Harta kita dengan manusia ni dua saluran kita ada untuk kita berkhidmat sesama manusia. Hablum minan nas. Yang pertama, harta. Dengan harta ni kita bayar zakat, kita menyumbang, bagi sedekah, apa-apa lah kan, bagi makan harta. Yang kedua dengan ilmu. Kerana ilmu tu kita boleh memberi manfaat kepada manusia, khususnya ilmu yang boleh memperkenalkan Allah Ta'ala kepada kita, dan ilmu-ilmu yang membolehkan kita menguruskan kehidupan dunia ni dengan baik untuk menuju ke akhirat ya. Itu dua benda yang penting dalam hubungan manusia sesama manusia ya. Tapi yang paling penting di sini Allah Ta'ala menegaskan bahawa kewajipan tiap-tiap orang yang beriman mengeluarkan zakat. Baik, bertolak daripada masalah harta zakat. Dia ada satu isu dalam bab harta ni, ialah memang harta kita disuruh beri pada orang. Itu kita stres sikit lah. Betul tak? Kena harta kita bagi kat orang. Tapi ada satu lagi masalah harta ni, harta orang kita ambil kat kita. Satu daripadanya riba. Riba ialah satu peraturan yang melibatkan hubungan sesama manusia, yang dilarang oleh Allah Ta'ala bagi semua agama lain. Orang Yahudi, orang yang Nasrani, masa kita semua haram riba. Jadi bab riba ni Allah Ta'ala menjelaskan panjang lebar kepada kita dengan Allah Ta'ala menyebutkan allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba masih hidup atas dunia, bila dia mati, dia bangun di hari akhirat, dia tidak akan bangun melainkan dalam keadaan mabuk, seperti mana orang dihasut dirasuk oleh syaitan. Ni keadaan orang yang makan riba atas dunia. Di hari akhirat ketika dia bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bangun dalam keadaan
mabuk. Nah, tuan bayangkan dia la yaqumuna illa, dia tidak boleh berdiri, melainkan kama yaqumul ladzi yataqabbatu asyaitanu minal mas, melainkan dia berdiri itu dalam keadaan huyu hayang seperti orang dirasuk oleh syaitan. Jadi sebenarnya bukan orang Arab, orang Melayu sama. Kita biasa tengok orang kena rasuk dengan hantu, betul tak? Meracau lah kita kata tu. Jadi orang makan riba atas dunia akhirat ni meracau dia. Gitu digambarkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa jadi macam tu? Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Kerana atas dunia dahulu mereka mengatakan sebenarnya innamal bay', sebenarnya jual beli itu mislur riba, serupa dengan riba. Dia anggap jual beli dengan riba ni sama. Pasal apa? Dua-dua ambil untung kan. Kita berniaga, orang berniaga ambil untung, dia ambil untung juga. Cuma cara dia, duit kita bagi kat dia kan. Lepas tu dia bayar balik, ambil untung. Kalau berniaga, kita bagi barang, dia bagi duit, kita markup, untung juga nama dia. Ada dia markup atau hutang, betul tak? Dia supaya dia ambil untung je. Point dia kata same je, mislur riba. Bay' al-bay' mislur riba. Jual beli itu serupa je. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan hukum dia sebenar. Ini hukum di surah Allah. Wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah Ta'ala memang menghalalkan jual beli. Semua jual beli dihalalkan. Jual beli ini maksudnya kita ada satu barang, mungkin nilai dia adalah tentu, kita jual pada orang lain dengan nilai yang baru, dengan keadaan diredai. Diredai ini maksudnya orang yang membeli tu redha dengan harga tu kan. Contohnya kita belikan kembung seekor, harga dia RM2.5 kan. Kita balik, kita goreng buat sambal, jadi kembung 3 rasa kan. Jual RM13 sekali nasi kita makan. Kita tambah sikit ada betul tak? Tambah sikit masuk orang sedap. Tetapi modal kita semua tu boleh jadi RM8. Tapi kita jual RM13, ambil untung RM5. It's okay. Kerana itu jual beli. Asas jual beli ni sebenarnya kita tak paksa dia. Tapi kita ada satu benda, dia kita jual dengan harga yang kita makan. Dan dia pun rasa berkenan dan dia setuju. Ada keredaan. Yang dia redha ni, kata nak beli, sudah. Betul tak? Kalau mahal, tak payah beli. Kalau nak beli, setuju dengan harga, sila. Kalau ada mekanisme pasar yang lain tahu menawar, proceed lah. Kalau setuju boleh ubah harga, betul. Jadi penting di situ kita menawarkan satu harga, dia pun bersetuju atas dasar keredaan. Itu jual beli. Ada pun riba, kita dipaksa bayar. Awak boleh pinjam duit saya 100, tapi kena bayar 120. Kita setuju tak? Kita terpaksa setuju pasal kita emergency. Itu riba. Maka Allah Ta'ala kata wa harrama riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba ni. Jadi riba ni tak ada alasan. Semua keadaan hukum diharam. Tidak kata kalau emergency jadi halal. Itu haram, semua haram. Terpaksa, tak terpaksa. Ya, kita nak jual rumah ni terpaksa. Ya, memang itu masalah dia. Kita ni dipaksa oleh sistem, betul tak? Kita dipaksa oleh sistem. Tajuk sini kerana sistem memang asal tu jadi haram. Memakan riba ni ialah orang yang mewujudkan sistem tu menyebabkan kita terpaksa makan riba. Macam bank kan, kita pinjam bank. Sebenarnya kita tak makan riba, bank yang makan riba kan. Kita terpaksa bayar pada dia. Dia paksa kita rasa terpaksa, betul tak? Dia tu suatu harapan. Kita tak redha sebenarnya. Pasal kita pinjam sekitar RM50,000, tapi dalam agreement kita akan bayar RM300,000. Kita tak setuju. Tapi by proof kita bayar juga. Adakah dicas sebagai pemakai riba tak? Kita tidak memakan riba, tapi kita contribute dalam sistem. Jadi kita dosa tak? Mesti tak. Dosa kita tak? Cuma sebab tu kita ada pilihan yang kita ada. Yang pertama, kita cari alternatif yang tak riba, yang tidak riba, sistem yang tidak riba kalau ada. Yang kedua, kalau tak ada, kita perlu usahakan supaya sistem yang Islami itu diwujudkan. Cara dia macam-macam lah. Cara zaman sekarang ada. Betul? Sama ada kita tukar kerajaan atau tukar sistem.
Kita paksa kerja, mungkin nak pakai Islam punya. Ataupun kalau tak pakai, aku tu nak kerja lain. Ya, memang itu sistem sekarang. Benar? Itu cara dia. Zaman sekarang zaman semua rakyat boleh menggunakan suara. Zaman dulu autokrasi. Raja berkuasa mutlak. Kalau raja tu kata aku tak sini pakai, dia tak pakai tak pakai. Rakyat tak jatuhkan raja zaman dulu. Zaman sekarang kerajaan tu rakyat pilih 5 tahun sekali. Ustaz, kalau pajak gadai tu macam mana? Pajak gadai pun sama. Sama juga. Nanti haji pajak gadai baca lepas hari. Pajak gadai ada lepas. Sama. Ya juga. Kita dah eval lagi. Belum sampai gajah. Sekarang ni Banyak mas. baru ayat. Betul-betul. Okey. Jadi kata Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Habis cerita sekali. Itu hukum dia. Kan? Jadi poin dia pusing-pusing ke mana pun kalau kata nama riba haram. Halal jual beli halal. Jadi ada orang yang berpahaman serupa je niaga jual beli suruh ambil untung. Itu faham masalah. Tuan. Antara sebab mu jadi meracau di akhirat ni sebab apa? Mu pegang pahaman tu lah. Kalau Ustaz macam jual motor dengan harga yang mahal tu, macam jual harga yang tidak apa Tak sepatutnya patutnya harga. Sebab saya dia target dia keredoan. Saya tahu kita tahu. Dia jual harga 100,000 dan kita setuju beli. Dia tak paksa kita. Betul? Dia kadang-kadang tengok market macam mana. Yang tak boleh ni dia jual harga mahal, dia markup dengan sebab dia ihtikar, dia sembunyikan barang apa semua kan. Lepas tu asalnya minyak harga RM2.5 kan. Dekat nak raya dia pun buat store semua kunci pintu. Dia kata minyak ada 5 kotak ni je. Tapi kena jual RM5 sekilo. Kita pun tak beli, tak kata raya. Betul? Sebab kuih lagi nak goreng hitam lagi macam. Beli yang RM5 pun RM5 lah. Itu sorok barang ihtikar. Kita naik harga kali sorok barang itu lain. Ini kita jual motor open. Motor saya ni lawa, nombor saja harga 100,000 kita kata dorong. Nah, nombor PMX 1. Betul. Contoh nombor dia. Jadi nombor ni harga 100,000. Motor kacai je. Kan? Jadi saya nak jual motor ni harga 300,000. Tak pernah sila. Open kan? Tak paksa kita. Kita pun aku kena PMX ni je. Beli juga lepas tu nombor PMX tu kan. Kita pun bayar, kita redha nak bayar. Itu lain. Kan? Kan? Jadi kata Allah Taala, bila Allah Taala mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka siapa-siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, yakni peringatan bahawa riba itu haram. Kan? Maka bagi seorang yang beriman, fantaha, dia kena berhenti bermuamalah dengan sistem riba. Fantahat, dia kena berhenti. Nah, dia kena berhenti. Kan? Dia berhenti mengambil riba. Masalah sini ambil riba lah sebenarnya. Kan? Berhenti, kena berhenti mengambil riba itu. Maksudnya kata sekarang ni dia penghutang. Penghutang ni orang yang berhutang ke? Penghutang atau berhutang? Pemihutang. Dia pemihutang. Pemihutang. Jadi dia pun bagi hutang kat satu orang ni. Dia kata awak pinjamkan saya 10,000 dalam masa 2 tahun, bayar installment sekian-sekian ni 11 jadi 15,000 kita kata. Orang tu dah bayar dah baru 11,000. Hutang 10 betul. Ada 4,000 lagi. Kalau dah sampai mesej Allah Taala ni bahawa Allah telah haramkan riba, mulai hari ni stop. Jangan ambil lagi balance yang 4,000 lagi. Maksudnya fantah berhenti ambil. Ambil dah tu, ambil dia kita bicara. Kalau tak ambil lagi tu, stop, jangan ambil. Fantaha, berhentilah. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka apa-apa yang telah diambil sebelum daripada ni, hak balance hutang 10 tu, dia baru ambil sebelah, ada 4 lagi tak ambil. Tapi 1,000 tu riba dah tu. Kita kata falahu, maka bagi dia lah ma salafa wa amruhu ila Allah. Hak dia ambil dah sebelum pada ni ambil kat dia lah, tak apalah. Hak lebih tu kira serah pada Allah Taala. Hak dia dah ambil dah ni 1,000 lebih orang ni, atau ambil kat dia lah, tak payah hantar balik. Itu serah pada Allah Taala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Tapi kalau siapa-siapa yang nak ambil juga balance, hak bagi riba tu kan, siapa ada hukum pada dia ambil juga, maka untuk dia neraka. Dia ni ahli neraka. Fiha khalidun.
Orang makan riba ni dia duduk dalam neraka selama-lamanya. Pula juga makan riba dia duduk neraka selama-lamanya. Selepas dia dengar hukum dia nak makan juga. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Ta'ala akan menyusupkan harta, akan menyebabkan Allah Ta'ala akan buatkan harta orang yang makan riba ni jadi makin sikit. Dia makan dia rasa makin banyak betul, tapi jadi makin sikit. Pasal tak berkat harta dia, Allah Ta'ala boleh hilangkan harta dia dengan cara-cara yang lain. Kumpul banyak-banyak, tengok rumah terbakar, kereta rosak, macam-macam lah. Tak tahu jatuh, beli gelang elok-elok kat anak jatuh, hilang gitu je harta dia. Allah Ta'ala akan menyusutkan harta dia. Yamhaqullahu riba. Allah Ta'ala akan menyusutkan daripada harta yang berasal riba itu semua kebaikan-kebaikan dari keberkatan yang ada pada dia. Wa yurbis sadaqat, sedangkan Allah Ta'ala akan menambahkan keberkatan kepada harta-harta sedekah dan juga zakat. Mana-mana harta kita yang kita sedekah pada orang, yang kita bayar zakat, Allah Ta'ala akan beri keberkatan pada itu. Walaupun kita nampak kita sedekah, kita bagi ke orang, kita berzakat bagi ke orang, tapi hakikatnya Allah Ta'ala akan returnkan duit kepada kita pada qada-qada boleh jadi lebih banyak pada apa yang kita bagi atas dunia. Akhirat dia tajuk lain, pahala tajuk lain, tapi harta tu sendiri tu akan ganti. Ini janji Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersedekah, orang yang bayar zakat, Tuhan akan bagi keberkatan sehingga harta itu berganda, harta itu bertambah, harta itu walau sikit cukup. Tetapi kalau harta tu kita ambil daripada riba, Allah Ta'ala kalau nampak makin banyak, hari tu 1000 pinjam ke orang, lepas tu dapat 1500, bunyi atas kertas 1500, cari tak jumpa dekat mana. Betul tak? Macam tu soalan, hilang berkat susut nilai dia. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kulla kaffarin athim, dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kekal dalam keadaan kufur dan sentiasa melakukan dosa. Allah Ta'ala tak suka siapa-siapa yang memang dia jahat hari ni, kan? Biasa je orang buat jahat ni biasa. Tapi selepas sampai pada mau'izah, peringatan, dia pilih untuk duduk kufur juga, nak derhaka juga pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka orang macam tu. Dia tahu dah riba tu dosa, tapi dia rasa syok duduk dalam keadaan berdosa. Tuhan tak suka. Artinya apa? Artinya sekiranya kita memilih untuk berhenti menderhakai Allah Ta'ala, pergi pada taat, dan kita berhenti buat dosa, kita pun buat pahala, tak buat apa-apa, berhenti dah buat dosa, itulah orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya orang baik tu dia baik je, biasa je. Yang luar biasanya apa dia? Orang tu jahat, dia berubah jadi baik. Itu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kan kita kan orang jenis orang berdosa semua, betul? Kita ada dosa, kita tahu kita dosa, kita ada kelemahan, tapi kita berusaha membaiki diri, berusaha jadi baik dengan cara dah ni dosa, tahu pun dosa, tinggal. Dan orang Allah Ta'ala tak suka, tinggal. Itu orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita ni kaki buat dosa, kita pun tahu dosa, tapi buat lembut kenyang gitu je lah, relax, pada tahu, steady, buat dosa steady, betul tak? Artinya kita dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yuhibbu, ni tidak dikasihi, artinya benci ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus salah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah tak sebut ni sifat-sifat dan keuntungan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan telah beriman dan melakukan amal-amal yang soleh dalam hidup dia. Dia beriman dan dia buat amal soleh. Ada orang dia beriman tapi amal soleh dia malah. Nah, beriman tapi malah buat amal soleh. Tak rajin tu. Ada. Semayang rumah tak mari. Kan tak semayang, mengaku beriman tapi semayang dia. Tak buat amal soleh, tak bangun tahajud, tak puasa Senin Khamis, macam lah. Amal soleh kan apa-apa kebaikan kita buat tu lah. Tapi orang yang telah beriman dia buat amal soleh. Wa aqamus salah, dan dia mendirikan solat dengan bersungguh-sungguh. Wa atawuz zakah, dan dia bekerja keras untuk membolehkan dia bayar zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi dia pahala
untuk dia di sisi Tuhan dia, Allah Ta'ala. Di sisi Allah dia dapat pahala. Walaupun dia bagi harta, bagi sedekah, di sisi manusia api harta dia kata ada main bagi sedekah, bina api harta lama-lama kita kata pasal kita fikir fizikal harta tu. Allah Ta'ala kata di sisi Allah ada pahala untuk dia. Wala khaufun alaihim, disebabkan dia beriman dan buat amal soleh, dia solat, dia bayar zakat, semua mana dia jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, dia jaga hubungan dengan manusia. Wala khaufun alaihim, dan dia tidak akan mengalami ketakutan ketika menghadapi kematian. Orang takutlah kau nak mati tu loh. Bukan kat bini je takut, nak mati takut juga. Nak mati takut sebab apa? Sebab dosa banyak. Orang yang buat amal soleh lepas dia beriman, dia tak takut nak mati. Dia fikir dia bila nak mati. Lambat. Kita fikir. Lambat kita mati pasal apa? Ya, tak mati tak masuk syurga. Masuk syurga kan? Nah, dia fikir nak mati. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi dia untuk meninggalkan dunia ini. Nak mati tinggal dunia, nak kita akan sedih kita. Pasal apa? Kita dah berasa harta benda, anak, bini, semua ni atas dunia ni, ini adalah keseronokan sebenarnya. Tidak. Orang yang buat amal soleh beriman, ni bukan keseronokan, ini biasa saja. Keseronokan sebenarnya di mana? Di syurga. Kan? Jadi dia nak mati ni, relax, kita memang suka kalau mati. Mati. Pasal apa? Dia tak sedih. Pasal dia tahu di akhirat lagi hebat daripada sekarang. Yang orang sedih ni pasal apa? Dia rasa hak sini hak sebenar. Jadi sedih. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya orang beriman meninggalkan perbuatan riba. Tinggal. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ini perintah. Dia sangat penting. Orang beriman ni satu je punya takut Allah Ta'ala selesai masalah ni. Betul tak? Masalah kita tak takut pada Allah Ta'ala. Bila dia takut, antara jalan takut pada Allah Ta'ala ini wazaru ma baqiya minar riba. Dan hendaklah kamu meninggalkan saki-baki riba. Sebelum haram riba ni orang Arab dia pegang bahawa riba tu boleh pasal dia suka jual beli. Kan? Lepas tu dia beriman. Baki riba tak ada lagi. Dia kutip je macam biasa. Kan? Ceti je kutip. Dia beriman dah. Ya Allah Ta'ala kata orang beriman, mungkin takut Allah Ta'ala. Salah satu jalan kamu takut Allah Ta'ala, kamu berhenti ambil saki-baki riba, kamu tak kutip lagi. Berhenti, kan? Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah saki-baki daripada riba yang berkutip. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beriman sungguh, ambil. Ya, kita nampak rugi pun. Rugi tu kiraan kita, portion kita. Kita ambil dia pasal konsep riba ni. Bila orang berhutang, masa berhutang tu term riba. Betul tak? Lepas tu kita kata berhenti ambil riba. Dia boleh ambil semula duit dia yang asal. Dia tak boleh ambil tu riba je. Kalau kata dia bagi hutang 10,000, tapi dalam term tu kena bayar 15,000. Kita berkata riba diharamkan, berhenti ambil riba. Hak 10,000 hak asal dia tu dia boleh ambil. Tak ada riba apa. Hak lebih tu kita nak makan tu tak boleh ambil. Jadi tak ada rugi pun. Betul tak? Bila Allah Ta'ala kata wazaru ma baqiya min riba, mula tinggal saki-baki riba tu. Artinya hak riba aja dia tinggal. Hak bahagian dia kalau dia tak ambil lagi, dia boleh ambil semua. Hak bahagian dia. Fa in lam taf'alu. Ini akibat dia. Fa in lam taf'alu, sekiranya kamu buat juga. Kamu ambil juga riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala mengisytiharkan perang. Perisytiharan perang daripada Allah dan Rasulnya ke atas kamu. Sebab tu ulama-ulama menyebut, apakah dosa yang paling besar dibuat oleh manusia selepas bersyirik? Riba. Dosa riba jauh lebih besar daripada dosa berzina. Zina tu besar dosa dia, betul? Riba besar. Sebab dalam Quran satu-satunya dosa besar yang Allah Ta'ala isytihar perang kata dosa tu ialah riba. Isytihar perang. Jadi Allah Ta'ala isytihar perang, bukan apa ni Israel isytihar perang ni. Allah Ta'ala isytihar perang, betul? Jadi gigi suruh itu Israel kata kalau mari dekat aku tembok. Kan?
Kita jahat Israel, dia tak berat tu. Kalau Allah Ta'ala sendiri isytihar berat, sedangkan Allah Ta'ala ni kalau orang bergaduh dengan dia mesti benar dia. Kalau bergaduh dengan Israel, belum tentu benar Israel lagi, boleh jadi benar kita, betul tak? Tapi kalau bergaduh dengan Allah Ta'ala, benar kita ke benar Allah Ta'ala? Lalu Allah Ta'ala sebut, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan sesungguhnya jika kamu bertaubat selepas daripada kamu makan riba, Allah Ta'ala kata berhenti, okeylah. Oleh kata Allah kata haram, saya berhentilah, saya bertaubat, tak ambil lah. Kan? Sekarang bertaubat, maka hak kamu yang sebenar, iaitu harta kamu hak asal yang sebut tadi, modal asal ni, hak kamu yang asal itu kamu punya. Yang diharamkan ni hak riba, harta makan tu je. Modal asal kamu punya, ambil lah. Kan? Dan dalam keadaan seperti itu, kamu tidak berlaku zalim pada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Kita tak buat zalim pada orang yang buta. Pasal apa? Kita ambil hak kita je. Dia pun tak buat zalim pada kita. Pasal apa? Semua hak kita dia tak balik. Cuma riba tu, kalau kita ambil riba, kita menzalimi dia. Kalau dia hutang, dia tak bayar hutang kita tu, dia buat zalim pada kita, betul tak? Sebab dia tak kata hak bagi kamu boleh ambil, tak ada masalah. Hak riba je kamu tak boleh ambil. Jadi kamu tidak menzalimi sesiapa dan kamu tak dizalimi oleh sesiapa. Fair and square, sesama-sama, kan? Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisar. Wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya jika seseorang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup. Ini masalah. Pasal apa jadi ada riba? Pasal kita emergency. Betul tak? Satu orang dia emergency, tapi dia miskin sungguh ke, dia pun kesempitan. Ataupun kita hidup dalam sistem zaman kita ni, orang ada rumah belakang, kita nak ada rumah juga. Orang ada kereta belakang, kita nak ada kereta juga, betul tak? Pasal apa? Itulah keperluan hidup zaman sekarang. Tapi untuk kita beli kereta, mesti kena buat loan. Kalau bayar cash, LBHM bisa umur. Betul tak? Beli rumah 3 biji bagi loan, bayar cash. Seminggu je. Kalau bagasi dia rumah kita. Mai beli kat mana banyak ni? Betul tak? Ke mana dalam drink, dalam orang dia tak terima, betul tak? Jadi memang orang kena berhutang. Sistem telah memaksa kita berhutang. Tak boleh bayar cash. Jadi bayar cash ada akibat lain. Betul tak? Jadi kita pun terpaksa nak beli rumah buat loan, nak beli semua, beli telefon pun buat loan juga kan. Mengaji mesti buat loan. Nak beli kereta kena buat loan. Semua benda. Kalau tak ada apa pun, bank tanya nak tukar pagar. Kita tak tukar, bank tanya nak tukar pagar. Dia tanya begitu, cik nak tukar pagar rumah. Kita boleh bagi loan. Nama dia personal loan, betul tak? Jadi orang akan berhutang, semua orang berhutang. Jadi ada setengah tu orang berhutang tu kerana dia nak bermewah. Ada setengah orang berhutang tu kerana dia sempit. Jadi bagi orang-orang yang dia kesempitan hidup, dia memang miskin, dia tak ada harta, dia terpaksa berhutang. Maka ketika dia berhutang tu sebenarnya term riba. Kan ada sistem asal gitulah, betul tak? Sebelum hari sistem syariah ni, term tu riba. Jadi kita, orang yang bagi hutang, dah tahu dah kawan tu tak cukup duit. Bulan ni dia bayar, kan? Bulan depan dia tak bayar. Lepas tu bulan depan tak bayar pula. Lepas tu bulan 3 tu dia beli mari dekat rumah kita. Kan? Sudah 3 bulan. Pakcik tak bayar. Kan? Jadi ketika itulah Allah Ta'ala kata, ketika orang kesempitan tu, kalau orang tu beriman, Tuhan kata beri tempoh pada dia sehingga dia lapang. Jadi kalau kita yang bagi hutang kan, orang bulan kita dah tahu memang kita janji nak bayar. Tiba-tiba dia emergency, janji nak bayar bulan 9. Tiba-tiba bulan 9 ni minyak tak jadi tunggu. Tunggu bulan 10. Contohnya betul tak? Lagi dia baca kita tu betul tak? Jadi kita minta tangguh boleh, saya minta tangguh 2 bulan. Jika dia minta tangguh, beri tangguh pada dia. Supaya dia ada kelapangan masa harta untuk dia bayar hutang kita. Jangan tak kira pakcik. Pakcik janji ni, pakcik kan bayar juga. Memang hak kita. Kan? Itu hak kita. Pasal memang dia janji nak bayar kan? Betul? Dia wajib nak bayar. Tapi hari ni dia kata dia tak boleh bayar. Tadi Tuhan kata, kalau dia sempit, dia tak boleh bayar, maka dia minta tempoh, beri tempoh pada dia. Sebab apa? Bila kita beri tempoh, maka Allah Ta'ala akan bagi pahala sedekah pada dia. Pasal kita menangguhkan dia, bukan bagi free.
Benar tak? Lepas tu Allah Ta'ala kata, kalau mu tengok dia macam tak boleh bayar je, kan? Kita boleh ulang model minta dia pun stres dah. Lalu kalau nampak macam tu Tuhan kata, ginilah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau mu kata tak apalah ada pocik tak boleh bayar, kira saya sedekah kat pocik je. Itu lagi baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ayo kalau kita nak buat dia tak duit kita. Dia beli dia buat. Ha? Dia beli buat. Ayo. Tapi buat ada makna. Buat dengan ada makna gitu. Dia buat tau. Kita mesti baca ayat ni. Lagi Macam yang tu lah. Dia bagi tangguh. Betul tak? Lepas tu kalau nampak tak boleh bayar juga, tak apalah apa kita sabar. Kan? Nanti saya lagi tak semua dia kata. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui akan kelebihan pahala dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tu lagi baik. Ya? Sebab apa bukan suruh kata buat sedekah tu. Nampak macam tak boleh bayar, tak kita tekan dia betul tak? Dia stres. Tapi tak boleh bayar dia, kita menapa air. Kita tekan saya tak boleh bayar. Senang je. Dah kata kira sedekah. Kan? Kita kira tak apalah kita sebayar sedekah. Boleh pahala. Hak kita postpone kat dia tu dah pahala dah, pahala postpone. Kan? Lepas tu kita istilah sedekah je lah pakcik. Boleh pahala. Kalau pakcik ada anak perempuan, sedekah kat saya. Dia sudah baca. Dia boleh pahala, kita boleh pahala. Kita boleh jatuh di tuan. Kemudian akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat 281 ni, ini sebenarnya ini ayat yang terakhir sekali turun sebelum Nabi wafat. Ayat 281. Ayat ni dikatakan turun lebih kurang 9 hari ke sebelum Nabi wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kamu semua kepada hari di mana kamu akan dipaksa untuk berjumpa semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu takut pada hari itu. Semua perbincangan dalam Quran ni tentang akidah, tentang peraturan syariat, tentang akhlak, everything ni nak beritahu pada kita ini peraturan hidup kita atas dunia. Dan dia tak terhenti setakat dunia saja. Kamu akan dibangkitkan semula di akhirat dan kamu akan dipaksa bertemu dengan Allah Taala pada akhirat. Kamu takut pada hari itu. Takut. Takut apa? Takut hari itu dosa kita banyak, tak selamat lagi. Betul? Atas dunia ni tempat kita buat amal. Jadi kalau siapa-siapa yang tak takut untuk bertemu dengan Allah Ta'ala pada akhirat, dia tak takut pada hari akhirat, dia takut pada azab Allah Ta'ala, dia hiduplah dia gaya bebas, dia freestyle atas dunia ni. Betul? Buat apa-apa pun. Hati dia je pasal dia tak bimbang pada akhirat. Tapi orang beriman tu pesan. Ayat terakhir pesanan Allah Ta'ala kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kamu semua ataupun peliharalah diri kamu semua daripada huru-hara yang akan berlaku pada hari kiamat, iaitu pada hari kamu akan dipaksa kembali pada Allah Ta'ala. Itu memang kita akan kembali, tapi orang lari belaka. Kan? Turja'un ni maknanya kalau kita nak pergi, sila pergi. Kalau kita kata, saya tak nak pergi, akan diseret pergi pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita akan dipaksa, kan kata cuma dipaksa. Mau pergi sila, tak mau pergi pun kita terpaksa. Itu reja'un macam jadi. Hari itu semua orang akan dipaksa pergi kepada Allah Taala. Kemudian selepas semua manusia pergi pada Allah Taala, kata Allah Taala, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua orang dia pada mahsyar tu nanti akan menerima pembalasan daripada Allah Ta'ala maka sahabat menurut apa yang telah dia usahakan sepanjang dia hidup atas ini. Setiap orang, hak dia buat, dia usaha apa, dia dapat. Kalau dia buat banyak dosa, dia dapat dosa ke akhirat. Kalau dia buat pahala, dia dapat pahala. Hak dia buat. Kullu nafsin maka sahabat. Setiap orang akan mendapat bagi mengikut apa yang dia usahakan. Jadi hari ni kita bertanya diri kita sendiri, kalau saya mati esok ataupun malam ni, kalau kita usaha ni sekarang kau ketika depan Allah Ta'ala cukup makan ke tak? Kan? Gaji cukup dah. Hak lepas mati tu cukup dah. Tanyalah diri sendiri. Betul tak? Jangan tanya ustaz. Tanya diri sendiri kan?
Kalau kita buat, kita usaha selama ni, kalau kita mati, kita cukup untuk berdepan Allah. Jadi gitu. Tak tahu kita kan? Ha? Tuan-tuan takut pada hari pada huru-hara di pada masa dari akhirat ni ketika kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika itu setiap orang nanti akan dibalas mengikut apa yang dia usahakan tadi. Dan tak ada seorang pun dia boleh pahala dengan sebab orang lain tolong buat untuk dia tak. Kan? Tak seharap orang lain buat untuk kita, orang lain tak buat untuk kita pun. Kan? Kita buat amal, duduk dunia relax, mati baca tak apa, nanti anak saya buat tahlil untuk saya. Tak buat. Betul? Anak kita buat tahlil untuk kita. Tak buat, kita tak buat untuk ayah kita. Betul tak? 3 hari je, Ha. tapi lupa lah. 3 hari tu lepas tu mana cukup betul tak? Nak harapkan pahala orang lain tolong buat untuk kita. Kita kena buat sendiri. Cari sendiri pahala masa kita di peluang Allah Ta'ala hidup. Wahum la yuzlamun, dan di pada mahsyar di hari akhirat tu tidak ada seorang pun dizalimi oleh Allah Ta'ala. Semua orang dapat bahagian menurut usaha mereka sendiri. Jadi ayat ni sebenarnya menutup wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang turun sejak daripada Nabi Adam AS. Ayat ni lah ayat yang menutup seluruh wahyu dengan Allah Ta'ala beri isyarat. Sekalian manusia, kamu kena takut pada hari kiamat, hari di mana huru-hara ketika kamu jumpa Allah Ta'ala. Hari itu semua orang akan diberikan balasan mengikut usaha masing-masing atas dunia, dan hari itu tidak ada seorang pun dizalimi. Artinya kalau sekecil mana pun kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan kira. Sekecil mana pun dosa yang kita buat akan dibawa ke depan untuk dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka fikir-fikir, renung-renung diri masing-masing, gamuk-gamuk. Kalau kita bangkit depan Allah Ta'ala, kira-kira mana banyak sepanjang umur kita dia. Sekarang tu umur kita 40, 50 kan, 40 ni kamu nak mati berapa dah ni? Jangan buat something. Betul tak? Malaysia ni sebesar-besar Malaysia ni ada seorang dia umur 100. Kalau kita kenal seorang tu je umur 100. Orang lain 30, 40 mati. Kawan kita banyak dah mati. Kawan sekolah kita, classmate kita, betul tak? Ha? Kita umur 30 mati dah classmate kita. Kita je ni tak mati-mati lagi. Tapi the next ni kita. Kena ingat. Jadi ketika kita mati tu, banyak mana bekalan yang kita ada. Renung-renung, fikir-fikir sekarang. Supaya kalau rasa kurang, boleh top up lagi. Kan? Jangan mati, tak limpahkan. Ayah tak cukup pahala, sila top up. Tak ada. Kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk ibadah, tajuk gadai tu berapa? Tajuk pergi.